Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pesawat terhempas ya tuan-tuan dan puan-puan. Air India, pesawat Boeing 787 terhempas di Ahmedabad. Flight daripada Ahmedabad ke London Gatwick di Birmingham lah, di London di UK, United Kingdom. Pesawat jenis ni Boeing 787. Kapal ni ialah kapal yang antara yang canggih ni, kapal consider kapal baru lah tapi kapal ni yang Air India yang terhempas ni dah berusia lebih kurang 11 tahun lah. Tapi itu bukan isu dia sangat lah tak apa. Kita tahu dah, ramai dah benda ni dah viral kan. Ada dalam kapal ni ada 242 orang penumpang dan anak kapal. Ada seorang aja selamat, ada seorang selamat. Kita tengok video ni sekejap A British father whose believed was Kumar Ramesh was in seat 11A. Okey, memang miracle lah, miracle sangat. Belum sampai masa dia, ramai tegak tanya abang kapten kan, macam mana dia boleh selamat kan, dia duduk dekat seat 11A tu kan. Itu adalah keajaiban keajaiban yang sangat ajaib. Kalau Allah kata belum sampai masanya, belum sampai masa lah. Okey, daripada interview yang pihak authority dah interview dia, cuma dia kata lepas take off dia dengar satu bunyi yang kuat. Okey, dengan bunyi yang kuat dan kapal terus start descending rapidly ke tanah lah, ke bumi, dan dia terhempas lah. Okey, 11A tu kebetulan seat tu actually betul-betul di sebelah pintu keluar, pintu door to left kalau tak silap saya lah. So penumpang tu dapat keluar, dia keluar macam cerita Terminator tu keluar daripada api. Memang semua orang terkejut lah, dia boleh keluar. Dia terus berjalan sendiri pergi ke ambulans, dan itulah lepas tu dia dirawat lah. Okey, nak kita cerita pasal sebab macam ni. Sebab bila berlaku crash ni, ramai orang dah start sibuk tanya lah kan, kenapalah, apalah, apa semua kan. Jadi sebenarnya agak terlalu awal lah untuk kita nak komen, nak cerita pasal punca dia tu kan. Daripada video tu pun clue dia tak banyak sangat sebenarnya kan. Jadi actually dah ramai dah kawan-kawan pilot saya ni, ada pilot lain di dunia ni pun dah start memberi spekulasi speculation macam ni kapal ni boleh jatuh macam tu sekali kan, baru take off tak sampai 30 saat dia dah crash. Okey, kena faham satu kapal terbang ni bila kita buat flight long haul macam ni, jauh lah flight ni daripada India nak pergi ke London ni, dia akan bawa minyak yang banyak. Biasanya kapal ni almost 100 tan lah, minyak saja dah dekat berapa berat dah tu. Okey, dengan penumpang pun agak penuh dah kapal ni. Jadi calculation untuk performance take off tu sangat penting lah kan. Jadi orang kata apa flap setting apa semua tu kena betul lah. Flap setting lagi satu pula dekat Ahmedabad ni panas. So bila panas dengan kapal yang berat, performance kapal ni menurun. Jadi orang kata itulah kata calculation performance tu, kata pilot punya kerja banyak ni, nak kena kira performance calculation untuk kapal terbang ni supaya untuk panjang runway yang betul, berapa flap setting dia, berapa thrust setting semua tu. Macam tu lah lebih kurang. Saya tak nak pergi terlalu teknikal, nanti korang tak faham pula kan. Okey, banyak ada spekulasi yang timbul. Okey, tiba-tiba ramailah, banyak macam-macam fatwa, macam-macam teori lah kan. Okey, daripada pandangan saya peribadi, sebenarnya saya tak berani sangat nak komen lebih-lebih lah kan, sebab benda baru. Okey, ada yang kata engine failure, both engine failure, ada kata pilot error, ada kata tak nampak flaps ni diturun. Ni flaps Okey, tengok video je yang mana satu flaps. Okey, nak tahu mana flaps ni flap dekat wing tu. Okey, ni nama dia flaps. Okey, flap ni sangat penting itulah nama dia flaps. Alright. Okey, flaps. Okey, flaps ni sangat penting untuk take off. Apa function flaps ni flaps ni dia pelik sikit, dia ada dua alarm sikit. Okey, untuk take off dia digunakan untuk mendapatkan daya angkat ataupun lift untuk supaya kapal terbang tu tak perlulah sampai speed yang terlalu tinggi bahawa dia boleh naik. Disebabkan oleh flaps ni mungkin take off speed tu dapat di reduce sikit. At the lower speed kapal boleh lift off, kapal boleh take off. So that's why flap ni sangat penting. Ramai yang mempertikaikan, tengok kat video tu, kapal ni tak ada flap lah apa semua kan. Itulah kata saya tak berani nak, benda tu pun tak clear lah sangat pun kan. Jadinya orang kata kita kena tunggu siasatan lah. Black box dah jumpa Black box dah jumpa, senang nak jumpa lah sebab dia crash pun depan tu je. Okey, and kita kena tunggu dulu full report lah kan, apa sebenarnya punca dia lah, sama ada betul-betul pilot error ke, flaps issue ke apa.
Okey, kita cerita pasal engine failure lah sikit. Engine failure ini semua just a point of view pilot lah. Ini just a teori. Ini bukan punca sebenar, bukan sebab saya tengok ada ramai juga lah yang dah start semang kari apa semua ni. Dia tak bagi kita cerita sedikit teknikal lah, nak bagi orang awam semua faham. Simple je lah. Okey, kapal terbang ni sebelum take off, pilot akan kira dulu kita punya take off speed. Okey, take off speed dia termasuk lah, yang penting ada actually is V1 speed. V1 speed ni is a decision speed. Okay, decision speed. So ada kapal terbang ni pilot akan meneruskan take off ataupun pilot stop, tak jadi take off. Okay, V1 speed. Sekiranya berlaku apa-apa masalah selepas V1 speed, okay, enjin dia rosak ke apa ke, pilot tak ada choice banyak sangat. Pilot kena take off. Pilot kena take off juga. Sebab kalau dia nak cuba berhenti, memang tak akan cukup runway. Panjang runway tu tak akan cukup dan akan crash depan ujung runway tu lah. Jadi mungkin ini just kemungkinan mungkin ada berlaku masalah enjin sebab daripada penumpang yang selamat tu bagi tahu dengan bunyi yang kuat, mungkin ada berlaku engine failure. Mungkin satu engine fail dan dah lepas speed V1 tu, so kapal tetap naik juga, take off. Tapinya mungkin bila ada engine failure ni pula, dia ada drill dia tahu, ada drill yang pilot kena buat. So bila engine failure lepas V1, kapal kena take off juga. And lepas tu benda pertama yang pilot kena buat adalah of course fly the aircraft, and kita kena reduce the drag. Drag paling besar dalam kapal terbang ni tayar ni, wheel ni. So biasanya kita akan gears up. Kita nampak ada sedikit positive reocline, kita put gears up dan kita maintain flaps ni dulu. Kita nak dapat safe attitude dulu. Lepas tu barulah kita buat drill yang lain lah. Kan, jadinya itu kemungkinan satu lah. Okay, tadi saya cakap bila lepas engine failure, biasanya pilot akan letak first gears up kan. Tapi kita tengok kapal tu tempas, gears ni masih turun, masih tak dinaikkan. Jadi mungkin ini ada yang cakap flaps tak nampak je. Mungkin satu efek masa tu kan baru take off. Okay, take off ni actually adalah fasa yang sangat-sangat kritikal lah dalam penerbangan ni kan. Jadi mungkin disebabkan mungkin engine failure at low altitude, pilot terkejut, tak tahu apa nak buat. Bukan tak tahu apa nak buat, terkejut settle lah dia. Lama apa ni. Jadi dia ni flap ni dia tertutup. Dia maknanya dia flaps up. Okey, maknanya flap ni daripada keadaan tu keluar, dia masuk dalam. Sebab tu nampak wing tu nampak macam cantik je kan, nampak bersih. Jadi mungkin disebabkan itu, and gears masih lagi turun. So kapal tu banyak sangat drag. So dia cuba nak naik dan tak boleh naik dan dia crash. Itu teori nombor 1. Ada lagi satu teori pula. Okey, dia orang cakap mungkin berlaku masalah enjin untuk dua-dua, kiri dan kanan lah, engine 1 dan engine 2, left and right engine. Dua-dua engine fail, dan kalau dua-dua engine fail at that height, memang mustahil untuk mana-mana pilot untuk recover lah, sebab terlalu rendah. Dah tak ada thrust, dah tak ada orang kata force untuk kapal tu terbang. Sadaqallahul azim. Tetapi untuk berlaku dua engine failure ni adalah sangat jarang berlaku. Nak boleh berlaku lah. Antara kes yang saya boleh ingat pun, kalau nak ada kes dual engine failure ni pun actually yang berlaku di Hudson River lah, yang Captain Sally tu kan, yang burung masuk dalam engine, dua-dua fail, lepas tu dia turun dalam sungai tu kan. Tapi orang kata untuk dia berlaku normal ni memang tak pernah dengar lagi lah kan. Agak mustahil lah. Tapi berkemungkinan lah kalau yang engine failure ni, kalau at that level, kalau bukan sebab burung, mungkin sebab line fuel contamination lah. Maknanya bukan fuel contamination, saluran minyak yang nak pergi ke engine tu, mungkin ada berlaku kerosakan, kebocoran, kepecah ke apa, wallahu alam, clog ke apa kan. Jadi itu semuanya hanyalah spekulasi itu bukannya punca sebenar. Kita masih kena tunggulah. Okey. Dan ada lagi satu lah cerita, ada satu penumpang ni, dia bernasib baik, dia terlambat sampai ke airport 10 minit sebelum. Itulah rezeki dia. Dia selamat. Okey, dan dia memang orang kata terkejut lah, tahu yang kapal yang sepatutnya dia naik tu terlepas. So kadang-kadang bila berlaku kita terlambat ke delay tu, mungkin ada hikmah lah. Jangan nak marah-marah lah. Okey. And di hujung video ni saya letakkan sikit lah keadaan, gambar sedih sikit lah ni, video sebelum kapal terbang tu berlepas, sebelum dia terlepas. Okay, itulah sebut sikit Abang Captain Malaysia. Nanti dapat report yang lebih tepat Abang kita akan share, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum, bye bye.